Ramai yang cakap ASB lebih untung sebab ada dividen tiap-tiap tahun. Emas pula kena tunggu 10 tahun baru nampak hasil. Betul ke tuan-puan? Jawapan jujur, kenyataan tu tak salah tuan-puan. ASB memang pelaburan risiko rendah sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Tapi bila masuk jangka masa panjang, angka mula bercakap. Purata dividen ASB 10 tahun sekitar 5.8% setahun. RM10,000 jadi lebih kurang RM18,000 selepas 10 tahun. Sekarang ni, banding dengan emas, RM10,000 dibuka sebagai emas pada tahun 2015 dapat sekitar 71 gram. Hari ini tuan-puan selepas tolak spread, nilainya lebih kurang RM30,000 lebih. Ulangannya sekitar 20% setahun. Hampir 4 kali ganda berbanding ASB tuan-puan. Perlu tunggu 10 tahun ke untuk untung emas ini tuan-puan? Sebenarnya tak perlu tuan-puan. Dengan emas physical public gold, dalam masa 2 tahun pun dah boleh nampak pergerakan untung untuk sihat tuan-puan. Strategi paling bijak bukan pilih satu tuan-puan, tapi letak duit ikut fungsi. Pelbagaikan tuan-puan. Kurang 2 tahun ASB dan lebih 2 tahun emas fizikal macam ini tuan-puan. Tadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak alihkan simpanan tunai tuan-puan RM100,000 dalam bentuk emas, tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah ini. Saya akan guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan simpanan emas. Semoga bermanfaat.